Kegembiraan yang diingini bertukar menjadi tragedi malang yang tak dapat dilupai. Pada 27 September 2020, aktiviti yang sepatutnya menjadi kegembiraan bertukar menjadi tragedi ngeri, iaitu aktiviti sukan lasak rope swing. Kejadian yang berlaku di Kuala Kubu Baru, Kuala Selangor itu menggemparkan negara apabila seorang mangsa telah cedera parah ketika melakukan aktiviti rope swing tersebut. Aktiviti rope swing merupakan aktiviti lasak yang memerlukan keberanian yang tinggi dan menjadi kegilaan kepada penggemar aktiviti lasak sebegini. Peserta aktiviti ini akan diikat tali di badan mereka dan akan disangkut ke kabel yang berada jauh dengan platform untuk terjun. Aktiviti rope swing berbeza dengan aktiviti bungee jump, iaitu peserta bungee jump akan terjun terus ke bawah, manakala rope swing pula, peserta akan berhayun seperti ayunan bandul. Aktiviti ekstrim ini walaupun bahaya dan mengambil risiko nyawa, tetapi tetap ramai penggemar aktiviti seperti ini di seluruh dunia yang sukakan cabaran ketinggian. Namun, seperti kata pepatah, malang tidak berbau. Kesilapan dan kecuaian walaupun sedikit pasti akan mengundang padah kepada pesertanya. Itulah malang yang terjadi kepada mangsa ini. Kegembiraan bertukar tragedi. Inilah kisahnya. Tragedi yang tak dapat dilupakan sampai bila-bila telah berlaku kepada mangsa Siti Halijah Abdul Rahim, 33 tahun, yang berasal dari Sungai Retang, Jerantut, Pahang. Akibat dari tragedi itu, mangsa telah mengalami kecederaan patah tulang belakang setelah melakukan aktiviti ekstrim rope swing di Kuala Kubu Baru. Ketika kejadian, mangsa tidak keseorangan. Dia turut ditemani ibu dan ahli keluarga yang juga berada di tempat kejadian. Selain mangsa, adiknya Muhammad Yaakob Abdul Rahim juga turut melakukan aktiviti yang sama sebelum dilakukan mangsa dan selamat melakukan aktiviti rope swing tanpa sebarang masalah. Menurut adik mangsa, kakaknya itu anak kelima dari 6 adik-beradik sangat sukakan aktiviti lasak. Kakaknya juga sempat mendaki gunung di Negeri Sembilan dan pulang sewaktu jam 12 malam sehari sebelum kejadian. Dan keesokannya pula, mangsa dan keluarga pergi ke Kuala Kubu Baru untuk melakukan rope swing. Mangsa sebenarnya sudah lama teringin untuk melakukan aktiviti lasak rope swing ini, menurut kata adiknya, dan sudah sering kali mengajaknya untuk melakukannya bersama. Tetapi dia belum bersedia. Akhirnya, adik mangsa setuju untuk melakukannya setelah melakukan sedikit kajian tentang aktiviti lasak tersebut dan mereka sekeluarga pergi ke tempat aktiviti tersebut. Ketika hari kejadian, Muhammad Yaakob telah mendaftar bersama kakaknya untuk melakukan rope swing. Pada waktu itu, kakaknya ada memberitahu ingin melakukan aktiviti itu terlebih dahulu sebelum adiknya. Tetapi selepas mendaftar, Muhammad Yaakob yang mendapat giliran pertama diikuti kakaknya selepas itu. Terjunan dilakukan dan semuanya selamat tanpa ada sebarang masalah serta kemalangan. Selepas itu giliran kakaknya dan dia fikir pastinya kakaknya juga tiada masalah seperti dia. Dia menunggu di bawah dan kakaknya sedang bersedia untuk membuat lompatan. Sebelum itu, kakaknya sempat mengambil gambar disaksikan oleh ibu dan keluarganya. Selepas itu, dia melihat kakaknya melakukan terjunan dan swing sampai berhenti dan kira-kira 10 meter dari atas air. Kemudian, kakaknya menjerit, "Best gila!" kepadanya yang berada di bawah. Menurut Muhammad Yaakob, selepas itu ketika dia berpusing ke belakang untuk pergi ke tempat kakaknya mendarat, tiba-tiba ada terdengar bunyi seperti benda jatuh ke dalam air dengan kuat. Rupa-rupanya, mangsa sudah pun berada di dalam air. Tidak lama kemudian, petugas kayak yang berhampiran dengan lokasi kejadian segera menyelamatkan mangsa yang telah berada di dalam air. Namun mangsa tidak sedarkan diri ketika diselamatkan. Kemudian, petugas kayak terus memberikan bantuan dengan mengempam dada mangsa hingga sedar. Selepas mangsa sedar, dengan segera dia telah dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk mendapatkan bantuan rawatan.
mangsa yang dalam keadaan lemah tidak mengingati apa-apa yang telah berlaku kepadanya ketika dalam perjalanan ke hospital. Malah mangsa turut bertanyakan kepada adiknya ke mana mereka ingin pergi waktu itu. Situasi bertambah sayu apabila mangsa turut bertanyakan kenapa dia tak dapat merasakan apa-apa di kakinya dan tak dapat menggerakkan kakinya. Pertanyaan mangsa itu tak dapat dijawab oleh adik mangsa yang hanya mampu berdiam diri. Setibanya di Hospital Kuala Kubu Baru, mangsa telah dibawa dengan segera ke bahagian wad kecemasan. Mangsa terpaksa ditukarkan ke Hospital Selayang untuk mendapatkan rawatan lanjut akibat kecederaan parah yang dialaminya selepas menerima rawatan awal di Hospital Kuala Kubu Baru. Pembedahan memasang skru di tulang belakang mangsa terpaksa dijalankan dengan segera untuk menyelamatkan urat kaki mangsa dari gagal berfungsi. Rentas, iaitu pihak yang mengendalikan aktiviti rope swing ini, dikatakan bertanggungjawab membantu dan memberi kerjasama kepada mangsa dan keluarganya. Didapati punca terjadinya kemalangan ini adalah dari masalah teknikal melibatkan kegagalan kabel. Tiada laporan polis dibuat akibat insiden ini dan tidak dapat dipastikan punca sebenar melibatkan kecuaian manusia ataupun tidak. Reda dengan kejadian tragedi ini, keluarga mangsa tidak menuduh atau mencari siapa salah. Namun, tidak lama selepas itu, satu lagi berita terbongkar. Pihak media telah membongkarkan yang pengusaha sukan rope swing itu sebenarnya tidak memiliki lesen yang sah untuk anjurkan aktiviti rope swing tersebut. Exo Sukan Selangor Muhammad Khairuddin Othman mengatakan yang pihak Majlis Pemerintahan Hulu Selangor MPHS tidak pernah mengeluarkan kebenaran serta lesen kepada penganjur untuk menjalankan aktiviti tersebut sejak 2017. Pihak polis pernah memberi amaran kepada penganjur untuk hentikan operasi ini. Namun pihak penganjur tidak menurut arahan serta terus melakukan aktiviti tersebut hinggalah tragedi yang tak diingini ini berlaku. Tidak lama selepas itu, pihak majlis keluarkan notis supaya mengosongkan kawasan tersebut dan menghentikan aktiviti rope swing ini. Khairuddin juga menyatakan yang pihak mereka akan mengkaji sukan rope swing ini sama ada dibenarkan dan mempertimbangkan peraturan berkaitan di bawah subprogram pemurnian pelancongan di Selangor. 24 Jun 2022, operasi bersudu di Kuala Kubu Baru yang dilakukan Majlis Pemerintahan Hulu Selangor MPHS telah menyita peralatan syarikat yang menjalankan aktiviti sukan lasak rope swing ini. Operasi itu diadakan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor dan polis disebabkan aduan yang diterima berkaitan aktiviti tersebut yang masih beroperasi meskipun tidak mendapat kelulusan dan kebenaran dari mana-mana agensi yang berkaitan. Pada waktu itu, pemeriksaan dilakukan di lokasi dan mendapati tiada aktiviti sukan lasak rope swing dijalankan. Namun mereka menjumpai satu kabin serta alatan sukan rope swing berada di jambatan pertak yang menutupi sebahagian daripada laluan jalan raya. Tiada kelulusan dan kebenaran diberikan oleh JKR Hulu Selangor bagi penggunaan jambatan yang berkaitan untuk jalankan aktiviti rope swing ini. Pihak majlis juga tidak pernah mengeluarkan lesen untuk melakukan aktiviti rope swing di situ. Tragedi rope swing ini pastinya takkan dapat dilupakan mangsa dan keluarganya. Semoga mangsa, Siti Halijah Abdul Rahim, kembali sihat seperti sedia kala. Namun, entah bagaimana aktiviti yang tidak berlesen dan pernah disita ini boleh kembali beroperasi. Aktiviti yang berisiko tinggi dan melibatkan nyawa ini memerlukan SOP yang ketat dan betul untuk mengendalikannya. Semua agensi dan pihak berwajib perlu terlibat jika ingin menjalankan aktiviti rope swing atau lasak seperti ini, supaya tragedi rope swing ngeri ini takkan berlaku lagi di masa hadapan.